Dalam dunia kewangan hari ini, satu persoalan utama sering timbul. Bagaimana golongan berpendapatan tinggi melindungi kekayaan mereka daripada inflasi dan ketidaktentuan pasaran? Jawapannya ialah emas. Bukan sebarang emas, tetapi emas fizikal bersaiz besar seperti 1 kilo. Ini adalah pilihan utama bagi usahawan berjaya, pesara korporat dan pelabur berpengalaman. Mengapa mereka pilih gold bar 1 kilogram? Pertama, emas 1 kilogram mempunyai spread yang lebih rendah berbanding emas kecil. Ini bermaksud nilai jual balik lebih menguntungkan dalam jangka panjang. Kedua, ia padat dan senang disimpan. Nilainya setara ratusan ribu ringgit, tetapi saiznya hanya sebesar tapak tangan. Ketiga, ia kalis inflasi. Dalam situasi krisis ekonomi, kejatuhan mata wang atau ketegangan geopolitik, emas kekal stabil dan diterima di seluruh dunia. Ada pesara yang menukar sebahagian wang pensyen ke emas 1 kilogram sebagai warisan keluarga. Ada usahawan yang simpan emas ini sebagai tabung kecemasan bisnes. Dan ada pelabur yang jadikan emas sebagai pelindung kepada portfolio hartanah dan saham mereka. Hakikatnya, semakin ramai yang sedar, emas bukan pelaburan jangka pendek, ia adalah strategi simpanan sebenar untuk kekayaan yang ingin dikekalkan, bukan dihabiskan. Bagi yang ingin melindungi nilai simpanan anda dalam bentuk emas fizikal, anda boleh rujuk pin video untuk 5 langkah daftar akaun Babil Gold, dan saya akan bimbing anda dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.